Aduh, tengah-tengah bulan ni tak tahu nak makan apa. Poket pun tak ramai ni. Tapi saya rasa ada benda yang kita boleh makan kat sini. Jom saya tunjuk cara dia. Nasi putih bagi separuh, ayam bagian paha. Terbaik. Hari ni kita nak makan dengan sambal gepuk Pak Remy. Kita kombinasikan dia dengan paste kacang gajus Pak Remy. Kita letak sambal ni dekat atas ayam. Dan kita campur dengan kacang gajus. Okey, jom kita makan. Dah. Air. Tak apa. Kita teruskan lagi. Kita tambah sikit kacang gajus ni bagi dia berlemak sikit. Kita tambah sikit lagi sambal kat atas ayam ni. Aku rasa korang dah tahu kot nak dapatkan sambal ni dekat mana. Tapi korang kena tahu, sambal ni memang cepat sangat sold out. Kalau Tengah available tu, beli je terus. Supaya nanti senang korang nak tengah-tengah bulan tu boleh makan macam ni. Macam mana yang aku makan ni. Okay? Beli sekarang dekat Beg Kuning. Ciao.